Apa sebab ada dua steering ni? Aduh. Okey, ni adalah steering Beza yang lama dan aku tukar kepada steering Myvi. Ni lagi gempak lah, lagi lawa, banyak function dia. Okey, button. Okey, macam mana cara kita nak tukar steering ni? Korang kena tonton video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Jom kita pasang steering baru. Nak raya kan? Jom. Okey, ni adalah steering yang baru yang kita akan tukar lah dekat kita punya kereta Pro 2 Beza. Okey, untuk first kali steering ni letak tepi dulu. Kita letak tepi, kita akan buka dia punya airbag. Airbag ni cara nak buka dia, korang pakai screwdriver lepeh, lepas tu congkil lah. Dia ada 3, kiri, kanan dan juga dekat bahagian bawah. Kalau korang nak tengok cara detail macam mana aku buka airbag ni, korang boleh tengok je. Aku letak video dekat atas, korang boleh klik link dan boleh tengok lah cara untuk buka airbag bagi kereta Pro 2. Okey, sekarang aku akan congkil dulu dia punya airbag. Kita akan cabut buat keluar dan kita akan cabut lah kita punya steering. Okey, kita masukkan dekat dalam lubang bawah ni. Lepas tu kita tekan sampai yang ni dia terkeluar lah. Okey, yang dah terbuka sikit. Lepas tu dia ada lubang dekat bahagian kiri dan juga kanan. Kita just masukkan, lepas tu tekan. Okey, dah terbuka. Lepas tu satu lagi. Okey, dah terkeluar. Lepas tu kita akan cabut lah dia punya wire. Dekat sini wire dia. Ni untuk airbag. Lepas tu ada soket lah dekat dalam tu. Kita akan buka sekali. Yang ni kita just tekan je. Tekan. Okey, kita tekan dan kita tarik. Okey, dah keluar. Okey, sekarang kita akan buka yang ni. Yang ni cara dia, kita nak buka airbag ni. Okey, cara dia, kita kena congkil yang warna kuning. Okey, congkil. Lepas tu congkil ke atas. Okey, dah. Okey, kita dah buka dia punya airbag. Sekarang kita akan buka steering lah. Sebelum tu, pastikan sebelum korang buka steering, pastikan kedudukan tayar. Okey, kedudukan tayar kereta kena straight. Okey. Okey, sekarang kita akan cabut steering. First kali kita ambil marker, kita marking dulu. Okey, kita marking dekat sini. Sini kita marking straight. Dan pastikan kita marking ni kedudukan tayar kita straight lah. Jangan sengit kita punya tayar. Okey, sekarang kita akan cabut dia punya nut. Okey, untuk cabut dia punya nut ni, macam aku pakai cordless lah, lagi senang. Kalau korang tak ada cordless, boleh je pakai spanner box. Untuk kereta Beza ni, saiz dia pakai saiz 21. Okey, sekarang kita buka. Okey, kita dah buka dia punya nut. Okey, lepas korang buka, jangan terus cabut steering ni. Sebab nanti dia akan, orang kata apa, terpelanting kena muka. Okey, ambil dia punya nut ni, letak semula dekat dalam. Okey, ketatkan sikit je. Ketatkan sikit. Lepas tu kita akan goyanglah kiri kanan dan hentak keluar. Okey, dah tercabut. Sekarang kita pusing dia punya nut dan kita tarik keluar. Okey, nak tarik keluar ni hati-hati. Kalau boleh jangan bagi dia punya clock spring ni. Jangan bagi dia punya clock spring dia berpusing. Okey, keluar slow-slow. Okey, dah. Bagi center. Okey, kita dah keluarkan steering standard kereta Beza. Okey, selepas kita cabut steering, sekarang kita akan tip lah kita punya clock spring yang asal ni. Kita tak nak bagi dia bergerak. Sebab dia punya clock spring ni dia ada putaran-putaran dia. Okey, kita tip. Kemudian kita akan buka lah guna screwdriver kiri dan juga kanan.
Dan satu lagi, dia ada satu lagi skru dekat bahagian bawah ni. Dia ada satu skru lah. Okey, kat situ ada satu skru. Kita kena buka yang ni. Okey, kita dah buka ketiga-tiga skru. Sekarang kita akan cabut dia punya cover. Okey, nak cabut ni just congkel je daripada bawah. Okey, kita dah buka dia punya cover untuk bahagian steering. Okey, kita akan buka clock spring. Sebelum tu kita cabut dulu dia punya soket. Ada dua soket. Ni kita just tekan dan tarik keluar lah. Tekan, tarik keluar. Okey, kemudian kita akan keluarkan clock spring. Untuk keluarkan clock spring ni dia ada 3 klik, iaitu satu klik dekat bahagian kanan, satu lagi klik dekat bahagian kiri dan satu lagi dekat bahagian atas. Yang ni kita congkel guna screwdriver lepeh. Okey, ambil screwdriver lepeh dan kita akan congkel. Okey, untuk congkel ni first kali kita congkel dekat bahagian atas. Okey, sudah. Kita dah keluarkan clock spring yang lama. Sekarang kita akan tukar dengan clock spring yang baru. Ini adalah clock spring yang baru. Okey, clock spring ni kita buka dan kita tengoklah. Okey, ni dia punya clock spring. Okey, kat sini dia ada lock lah. Lock ni nanti kita nak pasang steering baru kita buka dia punya lock ni. Sekarang jangan buka. Kalau tak nanti benda ni dia akan berpusing. Satu lagi kita punya wire harness. Okey, wire harness ni kita nak sambung dekat Android player. Yang ni yang ada dua soket ni. Yang ni kita akan sambung dekat sini. Lepas tu yang ada satu ni, yang 3 wire ni, yang ni kita akan sambung dekat Android player. Okey, sekarang kita akan pasang yang ni. Dia punya clock spring. Okey, nak pasang dia senang je. Kita just letak dan kita tekan, dia akan masuklah dekat klik bahagian kanan, kiri dan juga atas. Bagi dia center dan kita just tekan sampai bunyi klik. Okey, sekarang kita akan pasang wire harness. First kali yang ni kita masukkan dekat sini. Satu. Dan yang hitam ni kita masuk dekat sini. Okey, 2. Dan yang ni kita masuk tempat asal dia semula. Okey, dah siap. Nanti kita akan betak sikit. Lepas tu kita akan keluar ke bawah macam ni lah. Okey, untuk 3 wire yang ni kita akan buka lah cover meter ni. Just tekan dan tarik keluar. Okey, lepas tu wire ni kita masuk ikut dalam ke bawah ni sampailah dia keluar dekat atas ni. Okey, dah keluar dekat atas macam ni lah. Lepas tu kita buka kita punya Android player dan kita akan sambung wire dekat Android player. Okey, untuk Android player ni aku dah buka. Okey, sekarang kita akan pasang lah. Yang ni kita masukkan wire harness ni, masukkan dekat Android player. Okey, untuk wire dia adalah wire yang ni. Wire yang dekat bahagian power ni. Okey, ni yang power punya kabel. Dia ada satu wire untuk wire harness. Jadi kita just masukkan dan klik. Nah, ni dah okey lah. Lepas tu kita pasang semula Android player. Okey, kita akan pasang semula dia punya cover meter. Yang ni just masukkan dan tolak je. Okey, dah. Sekarang kita akan pasang dia punya steering punya cover lah. Wire ni biar je macam ni, tak ada masalah. Okey, dah siap. Sekarang kita akan skru semula. Okey, kita dah siap pasang dia punya clock spring dan juga wire harness. Kita
kita dah sambung dekat Android player. Sekarang kita akan pasang dia punya steering. Okey, untuk pasang steering ni, first kali kita cabut dia punya airbag. Airbag ni nak buka dia sama je yang macam kita buka yang dekat kereta Beza tadi. Sama je, standard je cara buka dia. Tekan kiri dan juga kanan, lepas tu tekan yang bawah punya. Yang ni tetap tepi. Sekarang kita akan pasang dekat kereta lah steering ni. Okey, untuk first kali kita kena buka dia punya lock ni, kita buka dan jangan bagi dia berpusing. Okey, yang ni nak buka dia kita just tarik je. Okey, jangan bagi dia berpusing. Kemudian kita masukkan steering. Okey, untuk masukkan steering ni wire airbag kita masukkan dekat dalam. Kemudian kita masukkan straight je. Okey, pastikan kita punya steering ni straight lah. Bagi straight, lepas tu kita tolak ke dalam. Okey, kita dah pasang kita punya steering. Sekarang kita akan ketatkan semula dia punya nut. Okey, lepas tu kita boleh ketatkan lah dia punya nut. Okey, untuk ketat ni kalau boleh jangan terlalu ketat. Takut nanti one day nak buka tak boleh. Dan satu lagi kita takut trip tu rosak lah. Kita ketat rasa-rasa je, okey. Kita ketat bagi rasa-rasa je. Rasa dah cukup ketat, okey dah. Okey, kita dah ketatkan. Sekarang kita akan pasang dia punya soket. Okey, yang ni kita masukkan dekat dalam soket lock spring. Kita just masukkan je. Okey, dah. Sekarang kita akan pasang dia punya airbag. Okey, aku akan pasang yang airbag punya dulu. Okey, yang ni just letak je. Letak. Kemudian tekan yang warna kuning ni. Okey, dah. Kemudian ada satu lagi yang dekat sini. Okey, yang kat sini kita masukkan yang horn punya. Okey, kita tekan. Okey, dah siap. Lepas tu kita letak. Okey, lepas kita dah letak, masuk dekat dalam dia punya lubang. Sekarang kita akan tekan kiri, kanan dan juga bahagian bawah. Okey, nanti yang ni horn akan bunyi lah. Okey, kita dah siap pasang steering. Okey, sekarang kita akan setting button yang ada dekat steering ni dalam kita punya Android player. Untuk first kali kita start kereta. Okey, kemudian kita pergi dekat apps. Okey, macam aku guna brand Soundstream. Jadi dia punya untuk setting steering tu just ada dekat depan je. Okey, kita scroll SWC. Tapi kalau korang cari korang punya tak ada, korang boleh pergi dekat ni lah. Korang boleh pergi dekat setting. Dekat setting, kita cari dekat sini. Dia ada tulis steering wheel. Okay, sekarang kita back. Dan kita pergi dekat dia punya apps. Okay, SWC, tekan. Okay, kemudian kita akan setting lah. Okay, untuk setting, first kali untuk release steering wheel button, kita kena tekan start. Tekan start dulu. Okey, sekarang kita akan masukkan yang ni dulu. Okey, ni adalah untuk call. Jadi kita akan masukkan untuk angsa. Okey, tekan. Kemudian kita press dia punya button. Kita tekan kat sini dia akan successful lah. Okey, kita tekan. Okey, nampak sini dia dah keluar sukses. Okey, sekarang kita akan tekan untuk butang volume up. Okey, tekan volume up. And then kita tekan kat sini. Okey, dah sukses. Kemudian kita tekan volume down. Kita tekan. Okey, dah sukses. Sama juga yang lain, cara dia sama. Okey, tekan. Okey, dan next. Okey, satu lagi mode. Okey, dah siap. Semuanya dah siap. Kita tekan save. Okey, sekarang kita try test. Volume up. Okey. Dah naik, rolling down. Okey. Untuk tepi ni kita kena buka radio lah. Untuk kiri dan kanan. Okey, untuk mode
Navigation, radio, Okay, music, mode TV, kita boleh music, pilih. digital, AVE, navigation. Okay guys, kita dah siap pasang steering wheel dekat kereta Beza. Semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Dia punya cover ni aku rasa tak payah buka kot. Dia aja macam ni. Boleh tak macam tu? Okay guys, sekian daripada aku, Hafiz. Semoga bermanfaat lah untuk korang. Sebelum tu, kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Dan sekiranya pada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Untuk semua item ni, aku akan letak link dekat description. Jadi korang boleh klik link tu dan terus boleh beli. Okay guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.